wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, tuan rumah, Ustaz Datuk Fadil Hanafi, Musi Amanah Kedah, Datuk Dr. Ismail, pimpinan yang hadir tadi yang berhormat Kapa, lagi Adam Adli, dan yang berhormat yang telah meninggalkan majlis kita kerana urusan yang lain, pimpinan keadilan di semua peringkat, pimpinan DAP semua peringkat, pimpinan amanah di semua peringkat, rakan-rakan daripada ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong Tun Mahathir Mohamad, rakan-rakan ahli-ahli PAS yang nak meninggalkan PAS, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Nabi Musa alaihissalam adalah pemimpin Bani Israel. Bani Israel menjadi kaum yang tertindas di bumi Mesir. Bani Israel diperhambakan di bumi Mesir. Pembinaan yang kita lihat, perkara-perkara bangunan yang hebat, piramid dan sebagainya, hasil daripada perhambaan. Di antaranya yang kena jadi hamba Bani Israel. Nabi Musa bangun berjuang membebaskan Bani Israel dan membawa mereka berhijrah keluar daripada Mesir. Artinya Nabi Musa memimpin golongan tertindas Bani Israel. Mustad'afin, yang jadi mustakbirin Fir'aun. Mustakbirin dan mustad'afin ini dia boleh berubah dan bertukar tempat. Bani Israel ini pada tahun 1947 dapat negara. Bila dapat negara, dia pula menjadi kaum yang menindas orang lain. Sekarang ini kita dalam bersama dengan penduduk-penduduk Palestin yang ditindas oleh Bani Israel. Mereka pula menjadi mustakbirin. Jadi mustakbirin, mustad'afin, opres dan opresor boleh bertukar tempat. Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang melawan sifat taghut dan melampaui batas kaum Namrud. Di antara yang terkenal panglimanya Nebuchadnezzar. Di antaranya dia membuat taman tergantung di Babylon, Hanging Garden. Menjadi perkara ajaib di dunia sekarang ini taman tergantung itu. Nabi Ibrahim bangun melawan dan menentang kerajaan Namrud. Semua cerita ini dikisahkan kembali kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Nabi menceritakan kepada umat Arab di Mekah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad bukan menentang Fir'aun, bukan menentang Namrud. Dia menentang penguasa pada waktu dia. Pada masa zaman Nabi Muhammad, pemerintahnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Inilah yang ditentang, yang ditegur, yang dikritik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, banyak lagi. Mereka bangun menentang pemerintah di zaman mereka. Kita tahu hal Imam Syafi'i di sudut hukum fiqahnya, bersentuh dengan isteri ketika wudu, kentut bila ada wudu, dalam berpuasa korek hidung macam mana. Tapi jarang kita bincang perjalanan hidup Imam Syafi'i yang dipenjara, dihalau oleh khalifah.
Karena dia menegur dan menentang pemerintah di zamannya. Imam Nawawi, dia menegur sistem cukai pada waktu itu, macam GST. Dia dihalau, dipenjara, ditekan oleh pemerintah khalifah di waktu itu. Kerana apa? Semua mereka itu berpegang kepada prinsip Islam yang selalu kita baca. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultan jair. Berkatalah yang hak, yang benar di depan pemerintah yang zalim. Bukan berkata benar di depan pencen yang zalim. Seseorang itu dia nak uji iman dan kekuatan kesabarannya, dia kena lawan, dia kena tegur pemerintah yang berkuasa. Sekarang ini kalau saya datang, saya hantam Fir'aun dah mati. Saya hantam Abu Lahab, Abu Jahal, tak ada, dia tak berkuasa lagi. Nak uji kekuatan kita, kehebatan kita, kita kena tegur pemerintah sekarang, yaitu Perdana Menteri Najib Tun Razak dan Barisan Nasional. Barulah kita menjadi rijal lelaki. Bukan kerja kita maki orang penjen. Orang yang dah bersara kita ambil iktibar. Dan pemerintah yang berkuasa naklah ambil tindakan kepada pemerintah yang dahulu. Misalnya RUTU, rasuah, dia ambil tindakan dipenjarakan oleh kerajaan yang terkemudian. Soeharto, dia tak mengaku dia zalim, dia tak mengaku dia rasuah, tapi dia dibicarakan selepas jatuh di bawah kerajaan Habibie. Begitulah juga kita lihat Husni Mubarak dibicarakan selepas dia jatuh. Artinya mereka yang melakukan kesalahan, pemerintahlah kena ambil tindakan. Kalau Tun Mahathir ada rasuah, ada penyelewengan dan melakukan kesalahan, kerajaan yang adalah kena ambil tindakan kepada Tun Mahathir Mohamad. Kita nak ambil tindakan kat dia macam mana? Kita pun nak kena. We have no power. Kita bukan ada kuasa eksekutif. Saya sendiri besok polis panggil lagi sekali. Kononnya nak siasat bawah atas hasutan ke apa pula besok. Kenapa? Tapi duduk dalam pula. Hadirin sekalian, kita berpindah sikit kepada Malaysia. Datuk Man Jaafar, dia menjadi menteri di zaman penjajah, zaman Melaya sebelum merdeka. Datuk Man kata Melaya menghadapi dua musuh yang besar, yaitu musuh daripada gunung. Satu gunung hutan belantara yaitu komunis, satu lagi gunung Semanggul. Komunis, tuan-tuan faham kenapa gunung Semanggul? Karena pada tahun 48 munculnya satu kebangkitan rakyat menubuhkan Hizbul Muslimin. Penubuhan Hizbul Muslimin dihadiri oleh 10,000 manusia, termasuk kaum pekerja, kaum buruh, NGO hadir. 10,000 bukan ramai. 10,000. Zaman itu perjalanan hanya kereta api. Jalan raya tidak seperti sekarang. Penduduk Melaya waktu itu 3 juta. Artinya 10,000 berkumpul, satu himpunan yang cukup besar, yang menggugat UMNO dan British. Maka Datuk On mengatakan dua musuh utama Melaya, yaitu musuh daripada dua gunung. Ringkasnya, akhirnya Datuk On dalam masalah pertelingkahan dalam UMNO, dia terpelanting. Datuk On menubuhkan Parti Negara. Bila dia tubuh Parti Negara, dia nak bertanding tak ada tempat, dia pergi bertanding di Terengganu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi bersatu, bertahaluf dengan Parti Negara, dan dalam tahaluf itulah
menyebabkan PAS menang di Terengganu. Dan Bakar Al-Bakir, Ustaz Bakar Al-Bakir, pemimpin Hizbul Muslimin, dia yang mengatakan bahaya daripada gunung, yaitu Gunung Semanggur. Tetapi Dr. Burhanuddin sanggup bertahaluf dengan Datuk On, kerana waktu itu Datuk On tak ada kuasa memerangi dan melawan kerajaan perikatan pimpinan Tengku Rahman. Tengku Rahman pula. Tengku Rahman selepas merdeka dia jadi Perdana Menteri. Tengku Rahman lah memperkenalkan undang-undang ISA pada tahun 61, menyambung undang-undang darurat British. Bahas dalam parlimen, akhirnya ISA diluluskan. Ribuan ditangkap di bawah ISA, di bawah rejim Tengku Rahman. Terutama mereka daripada Parti Buruh, Parti Sosialis, kaum pekerja, termasuk puluhan daripada PAS. Dan termasuklah yang tertangkap waktu itu Lim Kit Siang. Akhirnya lepas 13 Mei Tengku Rahman bersarah. Dia mula menulis dalam surat khabar Star, SIC8. Tengku Rahman orang yang tidak kaya. Dia tak pandai mencuri semasa jadi Perdana Menteri. Mungkin kita boleh pertikai kelemahannya yang lain, tapi Tengku tidak menggunakan kesempatan ada jawatan untuk mengambil harta rakyat. Dia menulis dalam Star, dia dibayar 1.500 untuk dia menyarai keluarganya waktu itu. Rumahnya hanya sebiji di Batu Peringgi, Pulau Pinang. Selepas itu Tengku Razali menubuhkan Parti 46. Tengku Rahman join Parti 46. Saya sempat berceramah dengan Tengku Rahman. Lama dah hidup ni. Saya ceramah salah satunya di Kuala Kedah. Tengku Rahman tengah bersyarah. Waktu tu dia bersyarah duduk. Tengku Rahman kata, aku dah lenguh dah maki Dr. Mahathir, hang mai sambung pula. Dia guna perkataan maki. Mat, tolong sambung maki Dr. Mahathir. Aku tak larat dah. Saya pun ambil mikrofon lepas tu, sambung lah. Berapa tempat saya berceramah dengan Tengku Rahman. Walaupun dia di antara orang yang menjadi Perdana Menteri menggunakan ISA menangkap musuh-musuh politik. Tapi bila dia tak ada kuasa, kita bersama dengan dia untuk berjuang waktu itu, dan akhirnya dia meninggal dunia bukan sebagai ahli UMNO. Tengku Razali Hamzah, dialah arkitek menjatuhkan kerajaan PAS di Kelantan. Tengku Razali pernah mengatakan ulama PAS ulama durjana. Bila dia berlawan dengan Tun Mahathir Mohamad, dia tewas, dan kumpulan dia menubuhkan Parti Melayu Semangat 46. Kemudian kita bergabung dengan dia, walaupun dulu dialah arkitek menjatuhkan kerajaan PAS di Kelantan. Dengan bantuan dia, kita dapat semula negeri Kelantan tahun 90, dan tertaballah Tun Guru Aziz jadi Menteri Besar. Artinya kita bertahaluf dengan orang yang dulunya jadi musuh kita untuk dapat semula Kelantan. Anwar Ibrahim daripada belia Abim, kemudian menyertai UMNO naik sampai jadi timbalan Perdana Menteri. Saya ni orang yang paling kuat lawan Anwar Ibrahim. Ingat tak? Apa aku tak katakan Anwar? Saya tak ulang lah. Di antaranya dia mendukung kerajaan yang guna ISA, yang guna Akta Universiti. Tapi bila dia dipecat daripada UMNO lebah mata, dia menjadi kumpulan mustadhafin, tertindas. Adakah saya nak terus maki Anwar Ibrahim? Dia ada kuasa apa? Dia pun duduk dalam. Bila kawan-kawannya menubuhkan Parti Keadilan, kita mengulurkan tangan, bertahaluf dengan partinya, kita dapat pula Terengganu.
Tun Mahathir Mohamad kita gelar Maha Firaun. Masa dialah hadirin sekalian hakim dibuang. Ingat tak? Saleh Abbas dan rakan-rakannya. Zamannya lah operasi lalang. Saya hadirin sekalian di bawah Perdana Menteri Tun Mahathir kena ISA 2 kali. Tahun 84 hingga tahun 86, tahun 87 hingga tahun 89. Lim Kee Siang sekali di zaman Tengku, sekali di zaman Tun Mahathir. Saya dua-dua kali zaman Tun Mahathir. Patut nak marah kat Mahathir ni, saya lah. Tapi dalam perjuangan politik bukan soal dendam peribadi. Dr. Mahathir setelah 22 tahun jadi Perdana Menteri, dia berhenti. Bila berhenti naik Pak Lah. Beberapa tahun kemudian dia hantam Pak Lah habis-habisan. Malaysia dikuasai oleh tingkat 4. Tingkat 4 tu Khairi lah menantu dia. Banyak harta ni Malaysia ni bolot kepada keluarga Pak Lah. Mahathir kritik dan akhirnya dia keluar daripada UMNO. Mahathir ni jenis bukan duduk diam. Ini anak perkara bui. Maka akhirnya Pak Lah pun berhenti. Naik Najib. Ini orang kesayangan dia. Dia anggap segala kelemahan dalam Pak Lah, Najib boleh betul. Naik lagi teruk. Di bawah Najib, hadirin sekalian, undi popular rakyat kita dapat 52%, BN hanya 46%. 2% undi rosak. Ya, kita boleh kata Dr. Mahathir jahat, menyeleweng dan sebagainya. Kalau kita tuduh dia jahat, dia tahu siapa yang buat jahat lebih daripada dia. Betul tak? Dia reti. Maka didapati Najib ni terlalu teruk. Teruk dia lagi lah. Hutang negara sudah sampai 800 juta, 800 bilion. Masuk poket 2,600 juta. Bohong satu nak tutup bohong kedua. Bohong kedua tutup bohong ketiga. Bohong ketiga tutup bohong keempat. Sekarang Malaysia jadi negara pembohong. Dr. Mahathir tak tahan. Maka dia kata, kali ini aku keluar daripada UMNO. Dah aku kritik macam-macam dah, mereka tak dengar. Dan dia kata, kita rakyat bermarah, mari kita bersatu lawan Najib. Bagi kita bukan Najib saja berhenti, kita mau Barisan Nasional juga perlu ditolak. Hadirin sekalian, saya sekarang bersedia satu pentas dengan Tun Mahathir Mohamad, insya-Allah. Dan ramai rakan-rakan daripada UMNO bersama sekarang. Sebab bagi kita bukan kepentingan parti mana dah sekarang. Malaysia perlu diselamatkan. Setuju atau tidak? Jadi kenapa kita boleh bersama dengan Tun Mahathir? Saya dah baca sejarah panjang. Yaitu kita bukan menjadi hero, kita lawan dengan orang pencen. Dan kehidupan kita atas dunia ni kita tidak tahu apa nak jadi besok. Qulillahumma malikal mulk. Allah yang berkuasa. Cuba kita tengok Anwar Ibrahim. Daripada seorang yang duduk ISA tahun 74, masuk UMNO, naik jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas itu sekarang duduk lanjut. Boleh kita sangka kan timbalan Perdana Menteri duduk lanjut. Tun Mahathir Mohamad, seorang doktor profesional, masuk UMNO, bertanding menang. Tahun 69 kalah dengan Tuan Haji Yusof Rawah. Bila dia kalah, dia kritik Tengku Rahman cukup hebat. Akhirnya dia dipecat daripada UMNO. Pecat daripada UMNO, dia naik pentas PAS, berkempen hantam pemerintah. Dr. Mahathir ni naik pentas parti wali, ni biasa dah. Dia balik
balik dalam UMNO dan dia pun masuk UMNO balik. Petani pelihara menang. Dalam UMNO menang, naik jadi Perdana Menteri. 22 tahun. Lepas itu berhenti. Keluar UMNO sejak berhenti 2 kali dah. Sekali keluar zaman Pak Lam, sekarang keluar zaman Najib. Dan dia membayangkan pula kemungkinan tak lama lagi saya akan duduk di penjara Sungai Buloh di sebelah Anwar Ibrahim. Dan masa itu pula Anwar Ibrahim pula keluar jadi pula Perdana Menteri. Benda ni tak boleh. Sebab itu kita tak tahu besok tu nak jadi apa. Yang penting kita kena yakin dengan perjuangan ini. Saya sendiri, saya tak terbayang satu hari nak jadi presiden parti. Tak terbayang. Tapi keadaan yang menentukan akhirnya tubuh parti. Dan pula kita lari daripada parti miskin, pergi kepada parti yang lebih miskin. Umur macam saya ni kena kerja nak membina parti ni. Hak muda-muda ikut saya pun demam. Malam di Johor, lepas tu Tepe, malam di sini, besok balik Selangor. Tak berhenti. Nasib baik isteri faham. Isteri kita pakai touch and go. Umur pun terang ni dah. Tapi kalau dapat hal baru, kalut. Saudara sekalian, jadi ini kita, saudara sekalian, kita yang pentingnya negara ini perlu diselamatkan. Dunia dah gelap daripada Malaysia. Sahabat-sahabat dunia, apa ni, Wall Street Journal, Amerika, London Times, Jakarta Post, Bangkok Post, semua sahabat ni cerita. Dia antara isteri pemimpin dunia ni yang paling membazir ialah isteri Perdana Menteri Malaysia. Hampa tahu ke tak? Ni wanita yang duduk depan ni, biasa tak pergi buat rambut. Tu masuk dalam rice cooker tu kepala tu. Berapa ringgit? Hai dah kot, dalam saya rasa 560 je. Rosmah sekali buat 1,200. Kalau dia buat 10 kali sebulan, 12,000. Tu bau rambut, cincin, beg tangan. Tu hak luar, hak dalam. Perdana Menteri Malaysia, saudara sekalian, Singapura negeri kaya, tak ada jet eksekutif. Perdana Menteri pergi mana-mana dengan kapal terbang SA atau mana-mana kapal terbang yang boleh sampai ke destinasi. Malaysia, Perdana Menteri kita ada 4 jet eksekutif. Dahlah guna duit rakyat begitu. 2.6 bilion pula masuk ke akaun dia. YNDB sampai teguk kena. Dulu tahun 60-an, musim pukul padi, musim menajak sawah. Berapa belas jam dah main upah. Betul tak? Main laki bini lah, kadang tu tidur bawah pokok lah apa semua. Kita kata inilah orang petani. Tapi sekarang orang Siam datang ke Malaysia. Datang, dia buka restoran Tom Yam. Tu tengok restoran besar mana tu, depan. Salah. Dia buka restoran harga 2-3 juta. Kenapa? Ekonomi mereka berkembang. Dulu kita pergi hanya tahun 80-an. Restoran mewah penuh dengan orang Malaysia. Melancung pergi makan situ. Orang Thailand makan gerai-gerai tepi jalan. Lah, hampa pergi tengok. Di Marok, di restoran mewah ni penuh dengan orang Thailand. Bagi salam boleh. Tapi hadirin sekalian, di jawab salam cakap Melayu tak tahu. Muslim. Kenapa mereka mampu masuk restoran mewah? Tak reda tak percaya, dia ikut saya esok. Rakyat Malaysia pula pergi Thailand sekarang makan di tepi jalan tu. Bukan apa tahu. Naik kereta api hanya naik cari hak murah. Dan hadirin sekalian, sekarang tak nak dapat orang gaji pada Thailand, boleh ke tak? Payah. Mungkin 10-20 tahun lagi kita pula pergi ambil upah mukul padi di Thailand. Bukan tahu Ustaz Ridwan, anak hang nak ambil upah mukul padi sana.
lah mereka tengok di Thailand rakyatnya. 5 tahun 4 orang Perdana Menteri tukar. Daripada Taksin pergi kepada Abisid, lepas Abisid jatuh pergi kepada hak cantik jelita tu nama apa? Yingluck. Jatuh Yingluck, naik tentera sekarang. Tapi ekonomi dia tengok buah tak musim. Kita buah stak besar ibu jari, dia besar menumbuk. Kita buah stay ni pegang ni kan boleh bola poket, buah stay dia tu besar kepala dia. Cuba kita lihat negeri lain. Rasuah penyelewengan berlaku di Filipina. Rakyat bangun tolak Marcos, mereka dapat demokrasi dan perubahan. Indonesia, Soeharto merintah 32 tahun. Dia antara pemimpin politik yang terkaya dalam dunia, memiliki harta menurut pihak yang buat kajian lebih 30 bilion US dollar. Semua projek kena bagi 10% kepada Soeharto kerana ibu dia, bini Soeharto nama Ibu Tin. Orang panggil Ibu 10%. Projek Lebuh Raya dapat kepada anak dia, anak perempuan dia, Tut. Orang Indonesia bilang Tut tanpa usaha tetap untung. Masuk parlimen orang nak hentam Soeharto, dia ada speaker yang membela dia, nama dia Harmongko. Rakyat Indonesia bilang hari-hari omong kosong. Macam mana nak berjatuh kerajaan yang zalim dan rasuah itu? Pilihan raya tak boleh, kerana 100 kursi diperuntukkan kepada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Rakyat orang macam Adam Adli and the gang keluar ke jalan raya, minta Soeharto turun. Polis tembak 6 orang, juta rakyat keluar. Akhirnya polis balik beret, tentera balik beret, Soeharto jatuh. Bermulalah proses demokrasi yang baik di Indonesia sekarang. Di Burma, rejim tentera kalah pelihara yang lalu. Kita ada cerita Filipina, Thailand, Burma, kita bilang lagi. Itu yang ku geram paling mikrofon tu. Kenapa orang Melayu kita cerita rasuah Bank Bumi Putra? Sekarang ni 2.6 bilion dan tabung haji pun dipacuri, wang Mati Agama Wilayah dan sebagainya. Kita cerita ini datang pilihan raya, dia menang atau tidak? Kalau menang lagi, kita semua bukan orang, tumbuh hanyut di tengah sungai. Pasal apa? Kita kata tak boleh. Kalau UMNO jatuh, nanti Cina perintah Malaysia. Inilah penyakit yang ditanam oleh kerajaan. Perkauman program kerajaan, BTN, SB dan semuanya terjadi. Kalau UMNO jatuh, nanti Cina perintah. Rasuah pun tak apa, asalkan mereka tu Melayu. Inilah penyakit yang kita dulu baca, laisa minna man da'a ila asabiya. Razak hafal ayat tu. Hadirin sekalian, bolehkah Cina perintah Malaysia melalui demokrasi? Mereka sekarang hanya 23% saja ada. Orang Cina pula ada tabiat baru lah ni, menikah lewat, bila menikah pula anak sikit, tak nikah pula mbak. Tencoa 50 lebih tak nikah. Tak ada anak macam mana. Teresa Kok tak nikah. Elizabeth Wong tak nikah lagi. Anthony Locke tak nikah. Beratus beranak mereka menurun. Melayu, tanya tengok, depan ni anak apa? 10. Ni anak apa? 10, bini 2. Umum ni terang ni depan kalau boleh peluang nak tambah lagi. Artinya birth rate orang Melayu meningkat. Cina hanya boleh meminta bersama BN atau bersama Pakatan Harapan. Cina sendiri tak boleh meminta. Siapa yang kata kalau UMNO kalah Cina meminta? Ini nak selamatkan kedudukan mereka. Maka kalau kita percaya hal itu, sampai bila pun rasuah lah.
Sebab itulah kita sekalian kena berani dan buat pembaharuan. Bagi kita Cina, Melayu, India yang baik kita sokong. Cina, Melayu, India yang jahat kita lawan dan kita tentang. Boleh? Boleh. Dr. Mahathir kita tahu umur dia 90 tahun dah. Boleh. Saya rasa dia tak boleh dah nak jadi Perdana Menteri pun. Parti pun tak ada. Maka kalau dia di saat ini dia nak bersama rakyat untuk menukar Najib dan menjatuhkan Barisan Nasional, kita bersama dengan beliau dan rakan-rakan beliau. Saya terima kasih rakan-rakan daripada UMNO banyak datang malam ni. Dan parti politik pula kita kena sifat tegas. Janganlah kita hari ini kata kita masuk pilihan raya bukan tujuan untuk memerintah. Lah, kalau bertujuan untuk memerintah baik jadi tablet. Kesian orang kampung jual telur ayam tu untuk bantu calon. Tiba-tiba dia kata bukan untuk memerintah. Kita juga tidak mau hudud jadi bahan mainan. Ini puak tak mau hudud. Kita cerai dengan DAP kerana tak mau hudud. Tiba-tiba apa kenyataan? Hudud bukan agenda utama kemarin. Lah, bukan kata lah ni orang sangkut semua pekat pening ni. Kita tidak mau hal-hal syariat Islam jadi bahan mainan. Baik itu kita hadirin sekalian, kita move forward, kita terus berjuang. Kita mau peliharakan datang Pakatan Harapan, ambil alih pentadbiran Kedah dan ambil alih pentadbiran Putrajaya. Boleh? Jadi rakyat yang cerdik 5 tahun. Tengok kalau Pakatan Harapan minta baik, sokong lagi. Baik lagi, sokong lagi. Penggal ketiga dah mula rasuah, tukar pula. Boleh tak? Rakyat sekarang susah. Dah lah hutang negara meningkat, duit jatuh, GST kena. Bantahan kita akan buat 2 hari bulan April di Kuala Lumpur. Bermula daripada 2 petang hingga 5 pagi. Berkumpul di Songo, kemudian kita ke Petra, ke Dataran Merdeka. 2 petang hingga 5 petang. Boleh tak semua hadir? Boleh? Yang mengaku tu hak sebelah tolong catat, supaya dia jangan bohong. Kita mau ratusan ribu hadir 2 hari bulan membantah GST yang menyebabkan rakyat jadi susah sekarang ini akibat daripada penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.